Cristiano Ronaldo berkemungkinan besar akan retired pada season ni. Yes guys, baru-baru ni Ronaldo ada keluarkan satu statement yang sangat-sangat besar, sangat-sangat berat juga untuk peminat-peminat Ronaldo. Yang mana dia kata, this season probably will be my last season. Season ini berkemungkinan besar adalah season terakhir aku menjadi pemain bola sepak profesional. So, jom kita sembang sikit pasal news ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. So, benda ni bukan cerita rekaan daripada jurnalis. Memang ayat tu keluar daripada Ronaldo sendiri sewaktu interview dengan Vogue. Dia bagi statement macam tu lah. Di mana dia kata, this is probably my last year in football. Maknanya, kelab Al-Nassr memang kelab terakhir dia lah bermain bola sepak secara profesional dan mungkin dia juga akan retired daripada Portugal National Team dalam tahun yang sama. Sebenarnya make sense je untuk Ronaldo retired season ni. Sebab apa? Kalau korang dengar dia punya interview daripada dulu, memang gol terbesar dia adalah untuk mencapai milestone 1000 gol yang tak pernah dicapai oleh mana-mana football player sebelum ni. Kecuali Pele. Tapi Pele pun tak tahu betul ke tidak sebab yelah tak ada rekod sangat kan. Tapi yang Ronaldo ni kalau dia reach, dia satu-satunya pemain bola sepak yang menjaringkan 1000 gol dan ke 1000 gol tu kesemuanya direkodkan. Sama ada dalam video ke, dalam tulisan ke, semua orang memang dah nampak lah gol tu. Dan sekarang ni dia sudah pun menjaringkan 976 gol. Maknanya dia perlukan 24 gol lagi untuk memecahkan rekod tersebut. Sebenarnya untuk menjaringkan 24 gol dalam satu season ni bukanlah benda yang mustahil untuk Cristiano Ronaldo. In fact, dia dah buat banyak kali dah. Okey? Kalau untuk Liam Delap mustahil. Tapi untuk Ronaldo tak adalah susah mana. Kalau korang tengok historically Ronaldo ni memang sumbat 50 gol, 40 gol, busuk-busuk pun 30 gol dalam satu season. In fact, waktu dia dekat Al-Nassr ni dalam 4 season terakhir, hanya satu season sahaja yang dia skor bawah 20 gol, iaitu 14 gol. Itu pun dalam 19 penampilan. Mungkin ada masalah kecederaan ataupun aku tak ingat dia masuk Al-Nassr lambat ke apa ke. Tapi kalau tengok season seterusnya, dia skor 50 gol dalam 51 perlawanan. Lepas tu dia skor 35 gol dalam 41 perlawanan. And then season lepas, dia skor 30 gol dalam 37 perlawanan. So, kalau Ronaldo ni tak injured, rasanya nak break the milestone tidaklah susah mana. In fact, kalau dia masih lagi bermain Portugal, okay, ada international friendly ke apa, dia still boleh step padding sikit lah. Okay, macam tahun 2026 dia dah skor 3 gol dalam 7 perlawanan. Tahun 2025 dia dah skor 8 gol dalam 9 perlawanan. So mungkin untuk lepas ni dekat Portugal mungkin boleh tambah 4 gol ke kan. So, aku rasa Ronaldo memang boleh pecahkan rekod tersebut. Dan aku rasa Cristiano Ronaldo sendiri confident yang dia boleh pecahkan rekod tu season ni. Sebab itulah dia cakap tahun ni mungkin tahun yang terakhir. Sebab bila dia dah pecahkan 1000 gol tu, dia dah tak ada apa dah nak kejar. World Cup tak dapat, tak ada rezeki. Benda-benda lain semua dah dapat. 1000 gol dah dapat. Masanya aku untuk retired. This is probably my last year of football and I want to leave a spectacular legacy. So kalau ini tahun terakhir untuk Ronaldo, season terakhir untuk Ronaldo, aku ucapkan selamat tinggal dan terima kasih atas segala kenangan. We are very very proud of your achievement. Okay, itu saja guys. Kalau korang nak beli jersey Ronaldo, korang boleh tekan link di bawah.